Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini di Serai FM Jauh Mata Dekat Hati. Hai, apa khabar? Apa cerita semua sahabat ini di luar sana? Seperti biasa, Ayuli sentiasa menekankan semua ciri-ciri happy sangat walafiat dan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk kesihatan Ayuli pada kali ini, Ayuli berada di dataran Putrajaya, di tengah-tengah di malam hari ini dalam rintisan hujan. Ayuli ingin berkongsi suasana malam di Putrajaya. Dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang pelbagai jenis dan pelbagai urusan. Jom kita saksikan apa yang ada di sekeliling dataran Putrajaya. Inilah dia perkongsian Ayuli pada hari ini. Ayuli berada di dataran Putrajaya. Tertera tulisan Putrajaya. Okey, di sebelah kiri adalah Masjid Putrajaya. Yang baru sebentar tadi Ayuli solat maghrib dan isya secara jamak. Masjid yang begitu indah sekali. Manakala di sini adalah deretan kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan utama untuk negara kita, pelbagai kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan utama yang berada di sepanjang jalan utama itu serta di kiri kanan. Jadi itulah dia tempat-tempat yang paling utama untuk kementerian-kementerian, dipanggil ibu pejabat utama ataupun headquarters di malam hari sememangnya indah. Kita teruskan lagi. Okey, di belakang sana adalah di tengah-tengah dataran Putrajaya dan di belakangnya adalah pejabat Perdana Menteri. Itulah dia pejabat Perdana Menteri yang bertugas di pejabat yang tersergam indah, sememangnya amat-amat memukau. Satu bangunan yang penuh ikonik untuk tanah air kita, yang menjadi kebanggaan Malaysia tercinta, pusat pentadbiran untuk negara kita. Jadi inilah sedikit perkongsian Ayuli pada hari ini, iaitu Ayuli berada di tengah-tengah dataran Putrajaya. Okay, setakat ini saja Ayuli sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.